Hari tu aku ada test something interesting. Aku pergi Ultralab and Red Giant Physio Center kat Subang Jaya. Nak check VO2 max, electric threshold aku, and nak tengok real performance badan aku. Bukan teka-teka, tapi aku nak data yang betul. So bila sampai Ultralab dengan Red Giant Physio Center ni, first thing korang akan notice this place is very proper. Clean setup, professional equipment, dan team diorang memang tahu apa yang diorang buat. Bukan jenis datang lepas tu suruh kau lari je. Before anything start, diorang brief dulu the whole process. Apa benda VO2 max ni, apa benda lactate threshold ni, apa benda badan kau akan rasa sepanjang test, and kau boleh stop bila badan kau dah tak okay. This part penting sebab kau akan rasa confident dan kau tahu you are in a good hand. Lepas tu warm up sikit. Lepas tu diorang test mask, check breathing, check seal, make sure reading accurate semua. Lepas tu diorang adjust sampai kau rasa selesa. Tak ada rush, tak ada paksa apa-apa. Before start diorang brief sekali lagi, nak confirmkan kau okay, confirm kau faham all the signal, pace, process, very structured, very professional. Lepas tu diorang ambil resting heart rate kau. This is your baseline. Daripada sini diorang compare macam mana body kau respond kalau intensity start to naik. Lepas tu dah start lari, every 3 minit treadmill akan makin laju bro. Every stage diorang ambil darah sikit untuk check lactate level. So this is not guessing, this is real data daripada badan kau. At some point memang akan sampai limit. Aku terpaksa stop bro, sebab bukan kaki aku tak boleh, tapi aku rasa macam nak termuntah. Kalau muntah kat emas ni memang masak bro. So aku terpaksa stop. Best part masa test ni, diorang motivate kau untuk push max, tapi still lagi dalam keadaan yang selamat. Heart rate, breathing, condition, semua diorang monitor. You are never left alone bro. Lepas habis diorang cakap actually based on prediction numbers, aku boleh push lagi. It's okay, untuk test ni aku dah puas hati dah. Dan tunggu dalam 10 minit macam tu, diorang prepare report and sit down explain performance aku. This is my favourite part. Aku ni jenis skema sikit. Aku suka numbers, data, graph, and aku nak understand apa benda yang aku kena improve. Daripada sini training aku akan jadi lebih tepat, more personalised. Tak ikut program orang lain, tak ikut trend, tak ikut Instagram, tak ikut apa. Tak perlu guess-guess dah. So kalau kau nak tahu current performance kau, nak tahu kat mana limit badan kau, and nak improve training dengan lebih selamat dan lebih berkesan, aku honestly recommend Ultralab dan Red Giant Physio Center. Plus kalau kau ada isu injury ataupun recovery, diorang ada physio juga bro. Everything under one roof. So korang tunggu apa lagi? Jom ramai-ramai kita serbu Ultralab dan Red Giant Physio Center untuk buat test yang aku dah settle ni. Jom.